Kalau sakit pinggang kerap berulang, itu tandanya urat saraf dah tersepit. Sebab bukan semua sakit pinggang tu datang dari tulang. Ada yang datang dari saraf yang dah lama kena tekan dan bengkak dalam badan. Kawan aku dulu jenis kerja kuat, duduk lama, angkat barang, drive jauh tiap hari. Mula-mula sakit biasa je. Sekejap okey, sekejap datang balik. Dia ingat salah tidur, pergi urut, tampal patch panas, makan ubat tahan sakit. Tapi makin lama, sakit tu makin pelik. Kadang sakit mencucuk dari pinggang turun sampai ke betis. Nak bangun dari duduk pun rasa mencengkam. Nak sujud pun payah. Kaki rasa kebas dan mencucuk macam kena renjatan elektrik. Dia try macam-macam. Senaman YouTube, jumpa tukang urut, pergi chiropractor. Tapi sakit tetap datang balik. Lepas tu baru dia perasan. Setiap pagi badan rasa keras. Berdiri lama sikit terus mencucuk. Malam susah tidur sebab pinggang berdenyut. Lepas jumpa pakar saraf, doktor cakap straight, ini bukan sakit pinggang biasa. Ini urat saraf dah tersepit. Maksudnya, bengkak dan tekanan dekat tulang belakang dah mula himpit salur saraf. Sebab tu sakit dia menjalar sampai kaki. Badan jadi lemah. Kaki cepat kebas dan pinggang makin lama makin mencengkam. Aku terus recommend dia cuba kapsul sciatica, campuran herba tradisional yang bantu kurangkan rasa mencucuk dan tegang pada saraf, bantu legakan pinggang dan kaki kebas, kurangkan rasa sengal bila duduk atau berdiri lama dan bantu badan rasa lebih ringan bergerak semula. Dia amal 4 biji sehari, pagi dan malam. Dan aku pesan terus ambil konsisten minggu pertama sebab saraf tersepit ni bukan sehari jadi. Hari ketiga dia dah rasa kurang mencucuk. Hari kelima dah mula boleh bangun tanpa pegang dinding. Hari ketujuh dia sendiri cakap, "Bro, baru aku sedar. Rupanya selama ni bukan badan penat, tapi saraf aku yang dah lama kena himpit." Lepas tu dia makin selesa nak berjalan. Tidur malam pun tak kerap terjaga sebab sakit. Nak duduk lama dalam kereta pun dah kurang menyiksa. Kalau kau tengah hadap sakit pinggang yang asyik berulang, kebas kaki atau sakit mencucuk sampai susah nak bergerak, jangan tunggu sampai urat saraf makin teruk baru nak bertindak. Bila saraf dah lama kena tekan, badan makin lama makin lemah. Try kapsul sciatica, 4 biji je sehari. Ramai ambil untuk bantu legakan masalah pinggang, kaki kebas dan urat saraf tersepit. Klik terus beg kuning atau link tulisan kat bawah ni sekarang.